Assalamualaikum. Kali ini DAP sudah berjaya melaksanakan manifestonya pada pilihan raya yang lalu, yang mana di dalam manifesto itu ia mahu peperiksaan bersepadu UEC itu diiktiraf oleh kerajaan. Jadi hari ini dan kemarin 15 hari bulan, kerajaan yang katanya kabinet telah menerima UEC. Perdana Menteri kata ataupun Menteri Pengajian Tinggi berkata mestilah disertai dengan kelulusan peperiksaan di dalam bahasa Melayu dan sejarah yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Difahamkan bahawa rasional kabinet menerima lulusan UEC ini ialah bersama-sama dengan katanya lulusan daripada pengajian-pengajian seperti tahfiz, sekolah agama ataupun sekolah antarabangsa. Kerana ada bidang pengajian seperti kesusasteraan Cina, bahasa Cina dan yang berkaitan dengan Cina lah. Jadi terpaksa mereka kata perlu menerima lepasan UEC ini. Rasionalnya penerimaan kerajaan ini kalau dikatakan untuk bidang pengurusan ataupun pengajian dalam bahasa Cina, kesusasteraan Cina, rasanya di peringkat SPM pun ada menawarkan peperiksaan begini. Kenapa tidak terus di dalam SPM? Kenapa tidak melalui sekolah kerajaan? Dan sesiapa yang mengambil SPM, tentunya mereka faham bahawa seseorang calon walaupun dia tinggi di dalam mata pelajaran lain, resultnya ialah baik dalam pelajaran lain, apabila bahasa Melayunya gagal dan terpaksa mengambil ataupun mata pelajaran yang perlu diambil kembali, mereka terpaksa mengambil peperiksaan mengulang. Itu kalau ada yang kata di dalam peperiksaan Julai. Jadi peperiksaan Julai ini walaupun dia untuk mengambil ataupun membaiki sijil, ia tetap membaiki sijil SPM yang dikendalikan oleh kerajaan itu. Dia bukannya membaiki sijil di dalam UEC itu. Dan apa yang kita tahu, pelajar sekolah tahfiz ini mereka mengambil SPM. Kalau untuk masuk ke IPTA, mereka tidak mengambil UEC. Kita boleh bersetuju dengan apa kata Fadli Sa'ari, iaitu ahli Parlimen Pasir Mas, yang mengatakan ini adalah silap mata untuk menerima UEC. Dan kalau kita fikirkan balik, memang ada kebenarannya. Dan orang UMNO sepatutnya boleh faham kenapa UMNO Johor menolak dan katakan tidak kepada pengiktirafan ini. Kuncinya adalah UEC itu. CJ UEC itu diiktiraf, dan bahasa Melayu dan sejarah ini adalah syarat tambahan untuk sijil UEC itu. Ini bermakna UEC sudah diiktiraf. Kalau PAS yang menolak, kita tak heran, atau kerajaan tidak heranlah mereka boleh tutup mata kerana itu adalah pembangkang. Tapi GPMS Negeri Perak, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, menolak pengiktirafan kerajaan ini. Dan apabila kita mendengar juru cakap UMNO yang baru, iaitu Nurul Hidayah, anak pada Presiden, mengatakan UEC tidak diiktiraf dengan automatik. Jadi yang tidak diiktiraf automatik itu kalau dia tidak ada bahasa Melayu dan sejarah. Kalau dia ada bahasa Melayu dan sejarah yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan ataupun Kementerian Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia, dengan sendirinya UEC itu akan diiktiraf. Jadi mana yang tidak iktirafnya? Harus sedar bahawa mereka ini menolak Barisan Nasional ini terlalu silap, kerana sekarang ini DAP dia hendak memperlengkapkan ataupun memberi apa yang dia janji di dalam pilihan raya, iaitu pengiktirafan UEC. Dan mengikut Setiausaha Agung DAP, sekiranya kerajaan madani ataupun kerajaan yang ada hari ini tidak mengiktiraf UEC, dia tidak teragak-agak untuk menarik sokongan kepada kerajaan. Adakah ini alasannya kerajaan ataupun kabinet menerima? Kerana takut ditolak oleh DAP. Selain daripada UMNO Johor, dan kita berharap UMNO negeri-negeri Melayu yang lain pun turut tidak mengiktiraf. Walaupun kabinet mengiktiraf, tapi UMNO ada suaranya sendiri, boleh menolak. Dan sekiranya UMNO menolak, makna UMNO ini benarlah yang menjaga raja, menjaga Melayu, menjaga bahasa Melayu dan menjaga perlembagaan. Jadi kalau UMNO tak menolak apa yang dilakukan oleh kabinet, bermakna UMNO juga turut takut kepada DAP lah, takut DAP cabut